You all, saya dekat sekarang. Ni dia, Zeus Coffee. Abang Kak, pagi ni Alhamdulillah saya ada explore satu bisnes yang baru. Kalau you all tahu kan, Zeus Coffee baru ni ada open for usahawan. Jadi dekat sini saya nampak benda tu satu peluang. Jadi bila peluang tu kecil, ramai orang tak rebut, saya nak be the first. So you all, Alhamdulillah, doakan saya cuburi another business yang saya cuba buat, iaitu Zeus Coffee usahawan. Ini projek yang saya buat try and error sahaja. Of course the main business Export mesti ada lagi, tapi ini secondary saya punya business. Sebab saya percaya kadang-kadang benda yang kecil macam ni orang tak nampak, tapi saya nampak satu peluang. Jadi you all, orang Batu Pahat nanti saya nak kena ada training dulu. Orang Batu Pahat jangan lupa, kalau you all nak order for Zeus Coffee, my secondary business, contact saya nanti. Dan saya akan explore lagi, akan share dengan you all semua apakah benda-benda yang best berkaitan dengan Zeus Coffee. Yes, let's go, kita explore bisnes baru.